Aku tak faham kenapa aku isi minyak kereta beza aku sampai RM100. Tengok ni. Sampai RM100. Lepas tu aku print receipt. Sebenarnya dia baru RM56. Kalau tak ada subsidi adalah RM110. Mati kalau tak ada subsidi. RM110 setiap minggu kalau aku nak isi minyak, mati Nasib lah ada subsidi ni. Subsidi dia sampai RM53. Berapa juta rakyat Malaysia kita ada yang dapat subsidi ni. Lain macam zaman perang ni harga minyak. And hari tu aku tengok video dia orang kata dekat Singapore, kalau kereta beza ni, kalau nak isi full tank RM400. RM400 untuk kereta beza. Mata wang pun baru 3 kali ganda. Tapi isi minyak, lain macam nasib baik. Aku bersyukur tu. Aku bersyukur. Korang bersyukur tak?